tak kesini. Balik kampung. Balik kampungku. Balik kampung, balik kampung, tanam jagung. Sebab kalau kita tengok ada 3 beradik ni, kakak 2 orang, adik lelaki seorang. Buat challenge ni dapat singki, yang dalam singki tu penuh dengan pinggan mangkuk dah pakai, tak berbasuh lagi. Jadi dia buat challenge main kosong ataupun main talilan sambil ganjil kan. Siapa yang ganjil kena basuh pinggan yang ada dekat singki tu. Yang lagi 2 orang kena lari sampai ke dinding belakang, lalu patah balik untuk turn yang kedua. Kita buat 3 orang. Okey. Siapa yang ganjil? Dia sorang-sorang dia bercakap. Oh, senang ganjil. Aduh lagi tu. Kadang-kadang selalu ganjil tu jadi. Kena ganjil tu selalu jadi. Cocok ke ni? Kita buat challenge kau bang. Antik. Mana nandanya berdua? Dan dia tindak yang mungkin. Oh sini yang mungkin dekat Pulau Pangkor. Tak pakai si rapek ke belakang? Pulau Pangkor. Oh bukan Pulau Pangkor. Ada beliau ke? Orang sudah balik maghrib. Dah mandi. Nak tidur lagi besok sekolah.